Sebab ada satu claim daripada beberapa pihak yang mengatakan, saya rasa benda ni pun tersebar dekat social media, yang mengatakan agama asal orang Melayu adalah agama Islam. Dia bukan agama Islam tu, dia kata agama Hanif. Agama Hanif, maksudnya agama Nabi Ibrahim. Yes. Islam juga lah kan. Sejauh mana kebenaran claim ni? Dengan penemuan yang doktor jumpa di Lembah Bujang, apa pandangan doktor tentang claim ni? Dengan menggunakan kaedah ataupun pendekatan ahli istialah dan ahli arkeologi, yang mana setiap kenyataan yang kita keluarkan tu perlukan bukti kan, sama ada bukti bertulis ataupun bukti secara arkeologi lah. Cuma masalah klaim daripada pihak-pihak tertentu ni yang klaim bahawa orang Melayu dulu beragama Hanif ni tidak dapat dibuktikan secara bertulis ataupun mungkin secara arkeologi jugalah. Kita nak kata tidak orang Melayu dulu tu, nak kata tidak pun tak boleh sebab tak ada bukti lagi. Nak kata ya pun tak boleh. Tak boleh sebab dalam hikayat Tarikh Al-Patani ada komunikasi antara Raja Patani dengan pedagang. Bukan Raja Patani lah, Raja yang meminta, Raja Langkasuka dan juga pedagang rasanya, kalau tak siap lah. Yang mana pedagang tu dia mengaku dan dia tu beragama Hanif. Itu je satu sumber yang kita boleh gunakan dekat Tarikh Patani itu. So itulah salah satu sumber yang mengatakan tapi pedagang claim. Bukan. Boleh jadi pedagang tu bukan daripada pedagang tu daripada Timur Tengah lah. Daripada tanah Arab sana tu lah, yang berdagang di kawasan sini tu, yang dia bagi tahu yang dia tu penganut agama Hanif. Dia pedagang, tapi yang claim ni adalah masyarakat orang Melayu kita. Cumanya berdasarkan kepada rekod-rekod daripada China dan juga jumpaan artifak arkeologi di Lembah Bujang lah terutamanya, kebanyakannya menunjukkan bahawa ni golongan bangsawan lah, golongan atasan yang menjadi raja ataupun pemerintah di beberapa kawasan di semenanjung tanah Melayu tu. Mereka ni kebanyakannya beragama Hindu, mengamalkan agama ajaran Buddha. Dia orang Buddha. Dalam Melayu dia bukannya Hindu sangat. Kalau kita tengok dalam konteks kerajaan Sriwijaya kan, Sriwijaya ni amat dekat dengan kerajaan-kerajaan yang ada di semenanjung tanah Melayu ni kan. Dan Kedah Tua tu pun adalah sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya juga pada pandangan saya. Kebanyakannya raja-raja Sriwijaya tu dia menganut agama Buddha sebelum mereka menerima ajaran Islam tu.